antara smartphone terbaik raya bawah RM1,000 untuk tahun 2026, Redmi Note 15 5G. Smartphone ni yang best dia lah, dia pakai first kali 6.67 inci jenis AMOLED tau. Dia ada 120Hz refresh rate juga dekat sini dengan MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Storannya jenis UFS 2.2, cumanya bateri dia tak adalah besar sangat, just 5110 mAh. Nubia Neo 3 5G. Dia gunakan 6.72 inci Full HD Plus jenis AMOLED dengan 120Hz. Dia punya chipset yang lama sikit lah, iaitu Unisoc T8306 nanometer UFS 3.1. Dia punya bateri dia 6000 mAh dan juga fast charging yang berikan iaitu 45W. Poco M7 Pro 5G. Apa yang best? Dia ada skrin 6.67 inci jenis AMOLED kat sini. Gunakan chipset pada MediaTek Dimensity, cumanya storan dia guna UFS 2.2. Bateri dia 5000 mAh saja tapi fast charging dia 67W. Kamera jenis 64 megapiksel dengan OIS. Samsung Galaxy A26 6.6 inci skrin jenis AMOLED. Prosesor dia pula Exynos 13805 nanometer. Storan dia UFS 2.2 kat sini. Bateri dia diberikan 5000 mAh dengan 25W fast charging. CMF Phone 2 Pro 5G. Dia ada skrin yang standard macam smartphone lain, 6.67 inci jenis AMOLED dekat sini kan. Pakai MediaTek Dimensity 7300 Pro 4 nanometer dengan storan UFS 2.2. Dan bateri dia 5000 mAh tapi fast charging laju sikit, 33W. iQOO Z9 5G. Menarik dia hadir dengan skrin 6.78 inci AMOLED tapi dia ada 144Hz untuk refresh rate. Dia menggunakan MediaTek Dimensity 7200 dengan 4 nanometer UFS 2.2 dan bateri dia besar, 6000 mAh dengan 80W flash charge. Jadi antara smartphone yang saya dah ceritakan tadi ni, ada tak smartphone anda dalam listing kali ni?